Oh, bestnya week ni. Kita nak start sembang yang mana ni? Bestnya. Yang headline terus lah. Oh. Kau pilih lah. Headline. Mana headline ni? Arsenal. Arsenal lah. Let's go. Aston Villa squad. Semua player down tu. Semua bersujud lah. Aku terus off. So aku tak tahu pun apa yang kau cakap ni. Sebab aku dah tak tengok dah. Sekarang ni korang realise tak? The gap between first dengan second sangat dekat. Pressure dia nak menang league tahun ni memang sangat tinggi. Itu defeatist mentality lah bagi aku. Okay, first time aku puji lah Bruno Fernandes. Walaupun dengan Wolves, itulah aku nampak cara captain patut main lah. Untuk penyokong Man U, enjoy December lah. Enjoy lah December. Sebab Januari nanti gelap. Gelap. Liverpool dua-dua seri. Salah tak main. Salah bising. Ini semua drama ni, apa benda ni? This is the plan how untuk kita replace Salah. It's a good time memang dia kena keluar. Keluar dalam keadaan yang bermaruah. Tapi dengan performance yang macam ni Tak patut. Betul lah. Mungkin salah dia kat situ lah. Salah lah. Salah. Untuk korang yang macam Malah tengok muka kan. kat YouTube ni banyak iklan lah apa semua kan. Aku nak announcekan yang Lego FC sekarang ni telah berada di Spotify. Setiap episod kita orang release Spotify juga. cantik. Terbaik. Musim tu tengok league kan. Table City 2 point je belakang. Itulah dia. Kau tahu bila masa Bukan tu je. Aston Villa pun kat atas tau. Aston Villa belakang 1 point City. Kan dulu kita sembang pasal dia orang patut kat kena bawah. sack. First sack. Nombor 2 tadi tu tau. Hari tu nombor 2 tau. Abang punya posting tu tepat lah. Yang Mr Bean kejar. Aduh, Muhammad tu. Kena tengok sekarang lah. Kan dia esok dah tak ada dah. Je tengok abang punya story. Memang tepat lah. Memang tepat gila. Aku ada tag Lego. Ya. Tengok bila kalah tak nak tengok. Tak nak tengok. Tak nak check. Social media tak check pun. Sultan lah. Sipos. Kita tengok penuh. Dia tak cakap. Tengok dengan suara. Let's go. Ni scene bodoh tau. Sampai yang ke bawah tau. Dia kejap. Ni Oh, tengok Arsenal. Oh, gila. Capoeira tu. Oh, capoeira. Pakar. Brother. Terus tangan. Ada pula. Oh. Ni boleh start Ni boleh style. Oh, dah lompat building lah ni. Dia lepas ni. Belum lagi. Tapi paling last paling best. Oh, tengok lah paling last. Bayar. Siap bayar. Ni turun building. Naik sikit Hong building. Kong kan? Hong Kong. Brother let je naik lift. Wah, sana turun. Oh. Pak. So ni nak masuk Arsenal terus ni cerita dia. Okey lah. Kita ikut flow lah Masuklah Arsenal punya cerita terus Let's go. Tapi itulah gambaran dia sebenarnya. Gambaran EPL yang aku rasa sekarang ni. Tapi macam Arsenal baru 2 game yang dia flop. Maksudnya tu flop. Maksudnya dia tu lah. Like kalau team lain seri kalah pun tak ada apa. Ni macam kita rasa dia macam jauh kat depan tau. Tapi bila 2 game ni dah main macam seri dengan kalah, tiba-tiba like belakang semua dekat. Bagi salam. Sekejap kan. Itu yang tak best tu. Sebab dia punya senyap tu kan. Tiba-tiba je dah 2 point baru. Alamak. Macam dah getah balik kan. Dia best dia macam Pep lah. Pep cakap, oh season ni panjang kan. Dia dah start macam macam dah agak pula benda-benda ni semua Dia kan. siap cakap dia break macam bukan nak cakap aku nak cakap besar tapi aku dah menang title banyak kali so aku tahu macam mana. Tapi betul loh, di antara semua manager yang compete, memang dia seorang je ada experience ni. Yalah. Dia ada Endurance tu. Experience yang menang tau. Sekarang ni yang the rest of the league mana pernah menang Yelah, title tu. Dia seorang je menang. Sepatutnya slot lah. Tapi slot dengan Arteta. Tapi itulah, benda-benda macam ni macam slot dah out. So macam Baik sembang lah. Arteta lah yang harapan ni. Cuma itulah sebab orang tunggu Arsenal kalah tau. Every time bila sebab Arsenal nampak power gila. So bila dia kalah dengan Aston Villa, Aston Villa gila lah. Sesuatu sekarang. Itulah dia sebab Aston Villa sesuatu. Main Sebab cantik. Itulah aku sebagai macam fans Arsenal macam terima sebenarnya kalah ni. Terima lah. Terima je lah. Sebab aku dah cakap dah masa prediction tu dia akan menang lawan Brentford 2-0 dan dia akan drop point. Aku sebenarnya awal-awal tu aku cakap kalah lawan Villa. Pasal Villa ni dia tengah, kalau kau tengok Arsenal punya team yang dia drop point, semua team-team yang on form kau tahu tak? Tapi Villa dia 5 straight win tau.
5 straight win. Masa yang dia seri lawan Chelsea pun Chelsea tengah form naik kan. So bagi aku macam okey lah. Ini antara kekalahan yang macam boleh diterima pasal ramai orang cakap yang estimate kalau kau nak menang league kau kena macam 5 atau 6 kalah. Kau boleh afford tu kalah 5 atau 6 kali. Itu dulu lah. Itu dulu lah. Tapi itulah, Liverpool pun pernah apa? Yang apa 97 point tu. Sekarang ni sekarang ni dengan Pep memang tak boleh slip sikit pun. Tapi iyalah dia macam minor blame lah untuk Arsenal. Tapi dia sebenarnya tengok Villa punya performance hari tu memang diorang deserve. Memang mati-matian tu. Sebab cara diorang main, aku sebenarnya memang mengaku tidur lah. Tak tengok Villa kan. Macam ingatkan macam mungkin diorang menang ni semua luck kot. Mungkin diorang macam ada like tak banyak sangat jumpa orang yang kuat-kuat. Tapi basically diorang jumpa dah semua dah sebenarnya. And then Unai Emery tu kan. Kenapa Arsenal lepaskan? Tapi dalam tu pun dia pun macam eksperimen. Betul, eksperimen try dia punya style tak kena dengan Arsenal. Tak kena dia very defensive sebenarnya. Very organised, very defensive, yang tak attacking sangat. Dia tunggu orang attack. Villa memang perfect. Dia perfect untuk klub-klub macam Villa, macam the mid table club. Dia Villa dah ke Sevilla? No, PSG. PSG. Tapi interview dia ni kan, dia still dengan good evening dia kan. Tapi dia good evening, good afternoon. Dia terus good afternoon. Memang respectful manager gitu lah. Yang macam orang apa ni, wartawan tanya soalan-soalan dan dia good afternoon. Okay, we played very well. Tapi dia selalu start dengan good evening. Lepas tu jadi meme pasal dia sebut good evening tu good evening. Good evening. Rindu Unai. Tak. Dia tenang. Relax. Jangan termakan semua benda ni. Arteta still number 1 lah. Still okay. Macam aku cakap lah, ni minor slip up pasal dia lawan tim yang deservedly like macam menang lah sebenarnya. Cuma korang concern tak sekarang the centre back punya back tu? Itu sebenarnya. Injury tu ada sikit cuak lah. Pasal berapa lama dia injured? Gabriel lama. Saliba patutnya dah boleh lah next game. Tapi Arsenal tahun ni dia jenis yang tak nak rush. Jangan rushkan player. Belum baik injured, jangan main terus kan. Itulah kelebihan Arsenal tahun ni. Dia macam squad dia ada. So dia macam boleh slow macam integratekan player yang macam baru balik pada injury lah. Tapi rasalah tak ada si Saliba dengan Gabriel tu sebenarnya. Dia nampak macam dua defender tu dia kelang kabut sikit lah. Nampak apa? Siapa nama dia? Ikapi dengan Mosquera. Injured dia tu Mosquera. Injured ke? Arsenal sekali. Declan Rice lah mana? Jurin Timber main center. Mungkin Ben White main tengah. Kalau Fiori boleh main tengah. Time ni lah dia nak macam goreng-goreng dia punya backline tu. Time ni lah dia cakap, wallet korang ada lagi tak? Light bulb. Mana light bulb keluar kan? Ataupun macam, mana wallet aku? Kena curi dengan pel. Alamak, kena curi dengan pel. Wallet hilang. Alamak, wallet dah hilang lah. Tapi apa-apa pun macam aku rasa Villa memang kuat tu. Midfield sebenarnya. Midfield. Tielemans, McGinn. Dia tu. Morgan. Jadon Sancho. Masuk last. Ada efek ke dia main last? Tak ada apa pun. Tapi itulah, kalau kau nak lawan Arsenal ni sebenarnya kau kena work the midfield lah. Betul. Tapi aku rasa mungkin sebab Yelah, Unai dia ex-manager Arsenal, dia nak prove a point jugalah for that game. Tapi historically memang dia power against Arsenal pun. Power lah. Okay. Memang dia sentiasa lah. 50-50 lah. The past 5 meetings 50-50 Arsenal dengan dia. Yeah. So memang aku respect lah lawan Villa ni akan ni. So chill punya kos dengan Arsenal. Dia ni adalah ujian lah. Ujian untuk Arsenal macam mana dia nak bounce back ni. Kalau dia nak jadi champion, dia kena bounce back terus. Dia kena jadi macam City sikit. Macam okay, tak apa. This is in the past. Lupakan yang kalah 2-1 lawan Villa ni. Tapi sebenarnya bang, kalau ikut itu betul lah, gol tu last minute sangat. Sepatutnya draw. Last kick of the game. Sepatutnya draw. Kan? So macam at the end of the day tak adalah. Abang rasa Arsenal deserve kalah ke tak? Dia basically
90th minutes tu macam ikut go either way lah. Sebab Dia macam seri kan. sebab sebenarnya game tu dua-dua sama kuat lah. Dia kuat lah. Ada sama defend Villa power, defend Arsenal power. Tapi concentration je lah sebenarnya benda ni. Kalau 90th minutes ni kau selalu kalau concede gol lambat ni concentrate lah. Rasa kan Aston Villa score kan, semua player down tu. Semua down. Semua Last minute. Last of the semua bersujud lah. Aku terus off. So aku tak tahu pun apa yang kau cakap ni. Sebab aku tak tengok dah. Aku tak nampak dah apa yang aku macam terus. Semua 5 sebab apa? Sebab disappointed apa ni lah. Sebab defend tak clear lah bola. Taklah sebab kau tahu lah ni kalah macam go either way, go seri ataupun macam at that point aku macam okay, seri is a good result lah. Tapi kita predict seri kan. kita predict seri. Tapi Amar predict kalah. Yelah, awal dia cakap dah kalah. Awal aku cakap kalah. Lepas tu lalas kita sepakat pilih seri. AI cakap menang. AI cakap Arsenal menang. Kita tukar. AI memang typical lah. AI Statistik. predictable. Tapi itulah cerita dia. Dah habis cerita pasal Arsenal macam aku nak sarankan kepada penyokong-penyokong Arsenal kat luar sana. Relax dulu. Bagus sekali kalah. Relax dulu. Masalahnya dia nak terus ke topik seterusnya. Relax dulu. Tapi Sekarang ni korang realise tak? Macam the gap between first dengan second and third and fourth sangat dekat. Gila kan. Macam mana Arsenal boleh ada confidence yang nak akan menang league? With sekarang ni baru nak going into middle of December. Belum lagi pun ni. Mana confidence tu semua? itu cakap dia kena bounce back terus sekarang ni. Lepas ni lawan Wolves. Supposedly macam easy game lah. Itu sepatutnya menang. Okay, lagi satu. Menjawab soalan kau tadi Anjat. Arsenal dia sebenarnya dah banyak lalui fixture yang susah-susah away. So Lepas ni home. compare dengan tim-tim lain, ni aku tak check lah statistik tu, aku dengar orang cakap je. Aku ulang balik apa yang cakap. Dia cakap ada podcast Arsenal tu, dia cakap yalah Arsenal dah banyak main away. Yang Chelsea, Yes. Newcastle, Okay. Villa, Liverpool, Dah semua dah settle. MU, City hari tu kat home. So macam all this like macam Dah settle lah. Spurs kat home. Betul. Kira So towards the end of the season nanti dia akan jadi lagi senang lah fixtures Arsenal pasal dia banyak dekat home. okay. So in that argument aku boleh cakap still Arsenal boleh rasa confident. So aku nak tamatkan lagi. Tamat ke? Asal tamat ke? Ke kau ada persoalan-persoalan lain? Azad persoalan dia ialah macam I think Arsenal should not focus on the Champions League. Aku cakap ketepikan Champions League. Kalau nak menang Liga. Betul. Sebab For the next few games, yes. Macam Club Brugge ni sebab Arsenal basically dah qualify dah. Forget lah. Forget je yang knockout round tu. Itu yang crucial tu. Lepas tu confirm nanti ada few players. Ni penting ni. Few players nanti yang dalam squad, diorang akan fokus on nak main World Cup. Yang World Cup players ni dia akan main play safe. So tak simpan injured. energy. So dia simpan energy. So kalau banyak sangat game time, so benda tu akan takut dia affect dia punya World Cup performance. So mungkin dia punya secara mentality tu, kalau Arsenal dapat kurangkan satu campaign tu, should be alright. Kalau tak kan nanti player tu lah. Tapi itu dia Bayern semua dia apply kat betul. Dia apply kat semua tim yang ni. Semua yang masuk Champions League lah. Betul. Bukan setakat Champions League, yang kejar liga and player yang nak main World Cup. Yalah. mungkin kita tak kenal sangat baik. Tak kenal Arsenal lah. Tapi Arsenal punya situation dia sangat unik. Dia for the last 2-3 seasons dia finish second. So pressure dia nak menang league tahun ni memang sangat tinggi. Betul. So kalau Aizat Arteta sekarang memang Aizat fokus league ke? Aizat tak nak fokus masuk benda lain dah. Sebenarnya kan? Sebenarnya lah sebab Itu defeatist punya mentality lah bagi aku. tapi menang league kot. Kalau menang league macam mana? Dia That is your target. 20 years dia bahaya je. Benda tu dia akan meracun pemikiran. Betul, dia akan affect kau punya confidence tau. Negatif sikit lah. Negatif. Bagi aku setuju dengan apa yang Henry cakap dalam one of the show tu. Dia cakap macam Arsenal, kau kena believe in yourself and bukan macam belagak champion. Act like one lah. Betul lah. Act like and believe. Dia cakap macam believe. Believe now is ni. Macam that's the only way for you to menang. Betul. Kau nak win against like macam the top teams, kau kena win dia punya psychologically juga. Mentality. I believe is one thing, acting is one thing.
Yelah, I mean kalau kau believe lagi senang kau act sebenarnya. Betul lah, betul sebenarnya. Macam masa zaman Invincible ataupun Chelsea sajalah nak ambil hati fans Chelsea kat luar sana kan. Masa zaman Chelsea Mourinho dulu kan. Diorang apa yang diorang ada is believe yang diorang akan menang setiap game, kau tahu tak? Masuk padang tu kalah Tak ada dalam kepala. Believe yang menang setiap game. So benda tu yang macam Arsenal kena ada. Ini tanggungjawab Arteta lah, kena tenangkan orang ni, jangan panik. Kalau sebelum ni, sekarang ni kau patut panik. Tapi tanya saja. Kalau Arsenal tak menang Liga, apa jadi kat Arteta? Okay. Stay lagi. Tak ada masalah. I mean, he's doing good lah. Kau nak apa lagi? Maknanya kalau second lagi dia tak kisah. Bagi aku kau dah belajar daripada klub-klub lain yang macam Chelsea, MU, Liverpool yang macam yalah kau keep on changing the manager ni, kau tak ada stability. Betul. Sebenarnya at the end of the day kau nak stability je. Itu je. Actually Arsenal is a club, stable club lah sebenarnya. Kalau kita tengok daripada jauh kan. Ikutkan lah sebab Season konsisten ni lah lah juga yang sebenarnya. menunjukkan Arsenal ni dah agak mature sebenarnya. Yalah. So far Betul. Sebenarnya the real test tu macam kita cakap lah di bulan ni. bulan ni lah. So dia dah flop dah, dia dah fumble lah. Dah fumble sikit. Orang dia Arteta expected tak, Abang rasa Arteta expected tak that dia memang akan flop apa di December ni? Aku rasa dia patut expect macam dia akan drop one or and the biggest challenge is how dia macam bounce. By right dia macam boleh budget tau. Okay, berapa banyak game yang dia boleh kalah and dia dah plan dah. Okay, macam mana aku nak move on from this. Dia kalau dia manager yang belajar pada kesilapan, dia patut macam okay, chill, relax. Tenang, jangan nothing to worry about. Next game ni boleh skip lah yang Arsenal Wolves ni. Ya Allah, Wolves sampah gila tu. Diorang tak boleh main langsung. Tak boleh. Diorang memang 2 point je. Betul. Dulu seri. Dia tak pernah menang lagi kan? Tak pernah menang lagi. Baik give up je terus balik rumah tu. Macam memang dia main semalam tak boleh tu. So memang itu skip je lah. Nak skip lah? Cause Arsenal confirm menang. Yang tak payah predict Arsenal tu game. Aku dah memang aku letak Arsenal pun prediction. Menang punya. AI pun kau pun fikir macam. Tak, sebab aku fikir fans. Okey je. Layak je. Okay, kita layak skor lah. Skor lain lah. Okey. Lagi tak sekali seri. Kalau seri tu terus crisis. Jangan lupa tengok kita orang punya prediction show, the next show. So lagi satu pengumuman hari weekend week ni ada 2 episod. Sebab kita tak ada midweek game. So betul. Kita akan buat prediction lah lepas ni. Okay. So jangan lupa tengok kita orang punya prediction punya episod hari Jumaat. Okay? Right. Nak masuk cerita MU ke? Nak masuk cerita Abang Salah ke? Save the best for last. Okay, abang adik, aku dengar cerita korang ada bisnes audio-audio. Kita orang baru venture into supply barang-barang PA system and backline juga. Cuba kau terangkan sikit sebab banyak fan kita ni tak tahu apa maksud backline. Backline tu macam backline lah, right back, center back. Betul. Okey. Contoh kan, penyanyi main gitar tu adalah dekat front. Dekat front tu kalau kau main gitar elektrik, kau petik takkan berbunyi kalau tak ada backline. Backline tu adalah amplifier, drum set, PA system. So contoh kau nyanyi, ada mic hanya merakam bunyi, tapi yang menguatkan bunyi adalah amplifier akan menguatkan apa benda yang kita buat. Wah, tu fizik ke? Tapi dia punya scale tu belum scale konsert, tapi untuk skala-skala wedding, corporate event, tu dah boleh dah. Album launch. Boleh tak? DJ punya staff pun boleh. Berminat ke? Minat. So kalau mereka yang berminat nak cari barang-barang PA system ataupun rental backline, boleh projek kita orang area KL je lah, jangan jauh. Jangan tiba sekali dekat Terengganu Terengganu apa? Kat Kuala Terengganu ni nak. Terengganu. Nak masuk cerita MU ke? Nak masuk cerita Abang Salah ke? Save the best for last. Save the best for last. Okey lah, boleh lah. Boleh lah. Aku pun okey je nak sembang sekarang pun okey. Cerita MU apa cerita pasal menang lawan Wolves je. Wolves memang tak boleh main langsung. Yalah. Dia macam main dengan training. Dia macam tak ada point nak cakap apa-apa. Tapi MU banyak energy tak? Enemy energy. Banyak energy. Itulah yang kita predict tu. Dia and then dia next week dia akan main lagi hari Selasa punya game. So lagi banyak rest lagi. Dah tak ada alasan lah sebenarnya, tak ada energy you.
So memang nampak lah. Faham. So memang nampak semalam. Nampak lah semalam dia memang Tapi kenapa dia macam specially for Manchester ada 3 minggu turut-turut ni main Selasa pagi? Tak tahu lah. Itu macam, sebab dia tak ada Dia tak ada European punya ni kan. tak ada Sebab tu dia boleh. Yelah, kenapa tak main hari Ahad macam Ahad lepas? Yang game hari Ahad, tak siapa tak Brighton lawan apa benda tak, Villa lawan bukan Villa. Tak game yang tak best lah. Mungkin ni diorang request sebelum start liga tu. Request? Benda tu Atau boleh sometimes request. Macam boleh 5 game sebelum diorang boleh request macam kita nak main hari Selasa. Dia macam boleh, itu boleh request. kalau Bundesliga Bayern dia akan ada Oktoberfest tu, hari tu dia orang nak kena juga main kat home. 26 Oktober tu macam tu. Tapi ni macam pelik lah, macam dah 3 minggu turut-turut macam Rasanya diorang request tu. Mungkin dia request betul. Sebab contoh kalau dulu zaman Mourinho boleh request untuk buat line Itu tak payah request. Itu memang dalam spek tu dia Oh, boleh yalah. je sekali dia. diorang request ni lawan pasar tu. pasal commercial, duit lah tak, kot. mungkin bukan pasal dia. Kalau ikut strategi, kalau aku nak Broadcast. benang perang kan, aku sanggup buat apa saja untuk buat Ni asalkan menang. Mourinho lawan Chelsea tu kan. Betul. Dia lawan Barca. Lawan Barca. Sebab Barca kan suka main pandang besar. No camp. Nou Camp pun paling besar So, spek. kecil Dia kan? kecil kan badan tu. Ah. Nampak Yeah. kantoi memang nampak. Dia cat balik. Yeah. Groundsman tu buat ni kan. Kalau boleh make sense kan. So maksudnya kalau schedule boleh reschedule, tapi kalau tak silap dia macam kena awal gila. So aku rasa benda ada orang purposely buat benda ni. Gila ke sebab macam banyak macam aku tengok like all these Man U punya fans dekat YouTube punya channels kan. Diorang tak suka tau game hari Selasa tu sebab yalah Selasa tu Betul, hari nampak kerja lah orang kan, hari kerja diorang. And then macam orang semua hype dekat weekend. Lepas tu by the time Selasa siapa nak hype lagi, semua Yalah. macam nak masuk Champions League lah, semua nak masuk benda lain. Tapi Kita macam dah ready European night. Nak berlatih European night rehearsal lah. Datang cakap kan, aku tak nak main hari Khamis. Benda macam tu aku nak main Selasa. Dulu kan. Tapi aku okey je, yang penting menang. Yang penting continue menang. Weh, boom je pun. Tak, tapi betul. Ni bulan dia ni. Masa Wolves pun kan dia satu sama tau. Awal-awal. Before second first half aku dah macam ya Allah. Jangan. Nasib baik lah. Nasib baik. Okay, first time aku puji lah Bruno Fernandes. Aku puji Mason Mount, Cunha, semua Mbeumo, memang dorang perform gila lah malam tu. I mean walaupun dengan Wolves, tapi kira macam itulah aku nampak okay, memang cara captain patut main lah. First Tapi of all, dia kena ada game macam ni. Kena ada game naikkan confidence balik. Mungkin dia punya pep talk untuk Amorim, dia cakap kau main enjoy the game. enjoy the game betul. Mungkin juga. Sebab Actually, tu dia tak ada stress. Bruno sekarang dia macam okay, that game lah. Sebenarnya tu lah Wolves again tak ada threat press, apa-apa tak pun. press, Tak press Tapi apa-apa lawan pun. West Ham pun kau cakap dia main power. Dia Yesterday ada perform tu lah, ni aku cakap improvement of Bruno lah. Dia dah sekarang dah boleh from CM tu dia dah boleh main macam dia main 10. Dia dah extra sikit lah. Dia dah tahu macam okay, aku main CM. Tapi okay, defensive punya responsibilities belum lagi nampak sebab game semalam memang Man U attack je. Man U shot on target dalam 26 kali. Tak perlu defend lah. Tak perlu defend. Tak perlu defend. Teruk sangat. Kau tahu Wolves punya fan dah lah masuk lambat. Diorang macam tak masuk lambat macam Dia ada buat protes ke apa? 20 minutes into the game. Wolves punya fans masih lagi nak masuk daripada stand. Kau bayangkan banyak kosong. Nampak orang pompong. Lepas tu bila dah kena 3-1, 4-1 semua, Kosong balik. semua belah. And ada yang fans diorang yang tak nak tengok. Diorang turn body badan diorang belakang. Lepas tu dapat pula 9 minit stoppage time tiba-tiba tau. Lagi diorang bully. Ref pun agak-agak. Apa dia dapat satu? Entah. Diorang punya teruknya sampai masa last minute tu macam dah stoppage time tu, Wolves pegang bola sikit, diorang buat yang hey. Boleh. Padahal Wolves tak attack apa pun, just dapat main basi-basi je. Diorang memang Toxic lah tu. Tengah down gila babi ni. tengah down gila. Memang sebenarnya diorang dah concede dah. Tak tahulah macam mana nak buat apa lagi dengan Kalau kau manager dalam situasi tu macam kat club tu apa kau Oi, bagi tahu? kena bagi tahu fans yang bawa benda tu crucial lah sebenarnya tu. Kan? Tu crucial. Weh, tapi sayang weh. Padahal ingat Nuno Espirito Santos dia ya. build that team Kuat tu. yang yalah of course dia ada semua Portugis yang punya ni, Pedro Crony. Ronnie kan. Crony Pedro Portugis. Neto Portugis. Semua player-player tenter sekarang lah. even Vitinha. arwah Jota pun from there even Rui apa, Ruben keeper tu? Neves Rui Patricio kan? Patricio, Sana juga. even Martin Nunez yang main untuk
City bukan from Nuri. betul. Nuri pun sana. So dia dah build sampai Wolves tu dah boleh main Champions League tau. Yang setia dah Wang boleh Hee-chan. bukan Champions League, main Europe. Dah main Europe. Tapi tu lah tak tahu Menarik kenapa. lah kalau macam kita buat macam ex-Wolves punya 11. Ui, Kuat gila tu. Kuat gila. Apa ni striker dia bukan ni ke? Siapa lagi seorang tu? Jota lah. Sekarang yang main Ajax sekarang. Punya Before that Raul Jimenez. Raul Jimenez. Fulham. Roy Jimenez pun. Fulham. Sayang tu. Apa ni? Right wing tu yang besar-besar. Adama. Itu kena ke City tu. João Moutinho. Wang Hee-chan. Wang Hee-chan je lah yang masih. setia. João Moutinho João Moutinho. Moutinho betul. Itu lama lah. Kira hujung-hujung lah career dia. João Moutinho. Kira separuh daripada tim Portugal lah sebenarnya. Sebenarnya. Kan? Itu macam penempatan Portugis. Neves bukan daripada dia. Betul. Betul. Ada aku tak silap aku lah. Time tu Wolves main 3-4-3. Dia main yang sistem Emery main. So macam memang dia start dulu tau. Macam trend masuk Portugis punya style of football dalam Premier Zaman tu League kan. best Jota striker. Jota tu. Kuat macam tu. Pedro Neto pun kat situ juga. Tapi diorang tak pernah ada macam number 9 yang power tak? Jota. Gila Raul Jimenez. Tahu kan number 9? Raul Jimenez lah. Raul Jimenez. Last time. Number 9 yang pure number 9. Raul Tak, Jimenez. maksud aku Portugal. Portugal. Selain pada CR lah. CR sekarang. Pauleta lah. Weh, aku Pauleta lah. walaupun aku tak pernah kisah pasal Wolves, tapi kalau aku fan Wolves sekarang aku sedih gila. Dia macam drop dia terlalu 2 point dia. Weh, itu sampah gila kot. Dia macam Tak pernah menang kan? Home and away. Aku rasa tak payah pergi dah stadium kot. Hai, janganlah je tu. Kan? Kau bayangkan, diorang nak pergi Arsenal, berbaloi ke bayar tiket pergi Emirates tu nak tengok tim macam ni? Kena bantai kan. Aku rasa kalau aku memang aku just tidur kat rumah celebrate Christmas. Tak, kalau aku manager macam apa kau nak cakap kalau kau manager dalam situasi yang kau ada tim yang tak pernah Cakap menang. kepada siapa? Pada tim lah. Tim. Macam mana kau nak kalau aku cakap macam lupakan apa yang dah jadi kan. So, diorang tak ada star pun. Just cakap aku rasa kalau aku kan if you don't want to impress, just at least impress your family. Impress Dia your satu lagi ni lah. Deep. Ni satu lagi. Kita kalah sama. biar bermaruah. Dia macam ni lah sebenarnya satu. Mainkan emosi tu. Kalau Dia tak pandai main boleh emosi. menang kan. Kalau avoid losing. Kalau tak kalah striker act as defender. Sebab kalau defender dah tak ada energi lah. Striker drop lah. Kau tak ada kerja lain kot. Tapi the only thing yang positif yang boleh cakap pasal Wolves hari tu dia score. Dia tak score berapa lah? 7 game ke 14 game. Dah lama tak skor. Dah lama tak score. So masa dah score tu, itu yang aku macam Allah. Dia dengan MU. Aduh. Lepas tu aku dah cuak dengan MU. Tapi memang sorry to say Wolves, you're going down man. Itu memang aku rasa tak boleh cakap apa tu. Bring back Leicester. Memang kena revamp Coventry balik sekarang dekat Championship. tengah ni? Coventry, Frank Lampard punya tim. Okay, boleh. Okey. Apa lagi? Bruno kau dah puji. City. City. Dalo pun main power. Dalo Pula dia. Dalo Okey. masterclass Ni aku ada beef sikit dengan play Man U lah. Pasal FPL lah. tak konsisten. Betul. So aku ada yang batch Macam yang apa? boleh tukar satu tim. Unlimited transfer. Free hit. Free hit. Ah. So tapi free hit ni dia akan reset balik. Tahu. So maknanya aku boleh pakai satu game je lah. That one ni betul. So last week aku pilih lah banyak player MU. Aku pilih Zirkzee, aku pilih Bruno Fernandes, aku pilih Dalo siap. Dalam tim aku ada. Tak score. Bruno tak score, Dalo tak main. Dalo main tapi dia kena sub, Zirkzee tak score. Lepas tu dia tukar balik kepada tim original. Bruno semalam penalty skor 2. Skor 2 assist 1. Dalo siap assist 1 lagi. Dalo assist 1. Siap Bruno ada assist 1 Bruno assist 1. Kenapa So kau maknanya dia 2 gol assist 1. Itu dah sembang tau. Itu patut wildcard. Tu kau cakap bulan ni adalah bulan MU. tu lah dia. Tak adalah bulan MU sangat. Okey lah. Okey lah. Kita bersembang. Bruno play of the month. Bagi aku macam tu lah, miss chances tu. Patutnya ni Everton tu patut menang. Tu kat home, apa yang alasan kau West Ham tu patutnya menang juga. West Ham patut menang. Banyak chance. Aku tak tahu lah. Aku Actually macam Bruno banyak miss chance banyak. itu lah dia. Dia macam tim ni memang belum lagi, macam aku cakap dah awal lagi, memang belum lagi tim dia. So lagi sekali aku cakap dia kena siap win back.
midfield memang of course, tapi wingback kan ada. Januari. Januari ni lah yang aku hope dia akan sign someone yang boleh terus masuk and terus jalan. Ya, wingback orang yang macam Mazraoui tu tak jalan juga Okay, Mazraoui main right centre back bang. Dia tak main Oh, wingback. dia tak main wingback. Dia- bila attack boleh overlap Dia memang trust Mazraoui dekat situ. Aku tak tahu kenapa. Mazraoui patut main wingback tu. Dia offensive, treat dia best tu. Dia semalam Mazraoui main memang best gila. Walaupun right centre back bang, tapi dia memang clear bola, cross header semua dia clear, dia yang paling maybe keras. sebab dia keras lah. Sebab dia keras. keras. Yelah, Betul. dia tu dia masuk. Physical. Tapi Robust. aku cakap tu benda lah. Martinez tu. Kena tunggu dia. Martinez is back kan? Oh, dah main balik ke? Balik. Let's dia, go. Dia main center. Aku macam Dia main ya tengah-tengah Allah. betul ke apa? Dia main tengah-tengah. Yang peliknya dia bukan main sebab Aiden Heaven tengah main situ. Dah lah Aiden Heaven tu lah. Heaven tu. Asal kasi body. Tapi okey, dia main okey semalam. Cuma bila Martinez masuk, aku dah macam okay, aku nak defender aku main macam ni tu. Yang dia boleh macam gentle, dia boleh main bola. Dia macam midfield main centre back. Kalau Amorim nak ball playing kind of defender, aku rasa Martinez hopefully satu benda yang aku nampak, satu benda lagi ialah banyak Man U punya player ni sebenarnya diorang memang injury prone tu sebenarnya. Kaki kaca. That's why aku rasa memang Kaki kaca. kaki kaca. Even Martinez, and then Mason Mount main power gila semalam. Dia injury prone juga. Siap Amorim cakap dalam interview macam kita orang kena jaga dia ni time game dan time training. And then siapa tu lagi? Main teruk tu. Ni Harry Maguire pun Cunha injury. Cunha okey lagi. Okay. Cuma ni lah yang Shaw. Ni Dele. Luke Shaw. Dele tu Dele injury prone. betul. Dele. Sebab tu Sebenarnya- bayar keluarkan dia. Aku memang expect a storm in January kalau January. dia tak beli apa-apa. So Januari adalah crucial untuk Man U. Sebab banyak player Afrika. AFCON pergi ke AFCON. aku expect a storm Aku expect a storm coming. Drama baru kan? Aku akan cakap this before Amorim cakap aku expect a storm coming kalau dia tak sign siapa dekat Januari yang dah lah susah gila tau nak sign orang yang kau kena fit in terus, tak boleh Betul. tunggu Tapi dah. kena cari EPL players lah. Kena cari EPL players juga. Susah. Yalah, Dia akan tarik Portugal punya kapal lah. Portugal siapa yang tengah sensation tak nampak pun. Dia akan cekuk daripada sekarang. Benfica, daripada Porto, aku tak tahu lah. Sporting ke? Sporting ke kan? Aku tak tahu lah mungkin dia akan tukar balik formation. Aku ada balik macam formation, aku ada rasa dia akan tukar formation. Tak mungkin lah. Aku rasa macam in order for dia untuk sustain dia kena tukar formation. Mazraoui hilang kan? Pasal Morocco. Morocco. Tapi memang squad depth tak ada. Squad depth tak ada. Tak ada. Itu cakap. Semua Itu cakap untuk penyokong Man U, enjoy December lah. Enjoy lah Enjoy December. December. Ini month korang sebab Januari nanti gelap. Gelap. Manager of the month. Aku hope that adalah signing atau mungkin daripada youth atau player macam Kobe Mino step up ke benda kan, atau Ugarte pun step up. Aku hope benda tu lah jadi. Tapi mandangan sekarang memang kau akan hilang these key players. Yang aku happy is Bruno tengah perform and Dalot akan tengah perform juga, which is two key players yang selalu remain and Portugese. So macam aku harap yang dia akan konsisten. Aku harap Zirkzee and Sesko akan perform. So Cunha pun semalam aku suka gila Cunha. Walaupun dia tak score, dia tak assist, tapi dia memang dia trouble maker lah. Best Dia lah. just kat tengah tu yang sekati dia akan buat apa-apa dia very like energetic lah satu benda. So Menace. so aku takut going into January, tapi dalam masa yang sama ialah fan Man U kena expect benda ni lah. Tak boleh kita walaupun kita cakap suruh positif, tapi kita belum sampai ke tahap Arsenal yang sentiasa positif ni. Dia belum sampai lagi tahap tu lah. Dia lain kapal lah. Lain Relax kapal. lah. Ataupun sama kapal tapi lain kelas. Oi. But aku still think yang kita akan finish above Chelsea. Kita akan finish top 4. Top 4. Top 4. Boleh. Tapi itulah yang the best part is, atau the worst part for MU punya fans ni, dia tak tahu what's going to happen in January ke tak. January tak ada orang tahu apa yang akan berlaku ni. Sebab aku Player injury ke. Aku cakap a storm ni. Mampus. Aku cakap a storm ni bukan Man U seorang je, semua. Sebab memang this league dah
terlalu lain tu. Mungkin sebab kita baru buat podcast ni ke, aku tak tahu kita terlalu fokus ke, tapi aku rasa memang dah terlalu lain tu league ni. League ni memang dah tapi aku rasa season ni paling yang macam unexpected lah. Siapa expect Villa main macam tu and then tak kalah-kalah. Yalah, nombor 2 ke bawah lah unexpected lah kan. Macam Even Wolves aku maki ke even aku terkejut. Macam bottom team dapat 2 point je. Tak pernah aku tengok bottom team 2 points. Teruk sangat tu. maybe betul juga. Maybe apa yang kau cakap tu betul. Kita season ni kita fokus lebih. So macam kita nampak apa yang berlaku dekat league tau. Sebab kita ada podcast ni lah. Kalau tak sebenarnya kita tahu kisah kan. tim kita je. Kita ada tim kita je. Sekarang ni kita macam tengok overall ini kelakar pergerakan tim dekat bawah tu macam laju. dengan World Cup coming, dengan AFCON coming, dah banyak sangat faktor sampai aku tak tahulah cakap, banyak benda nak cakap tapi macam dalam masa sama kau tak boleh expect team kau menang all the time. Tak boleh predict lah. Tak boleh predict lah. Walaupun kita banyak predict betul dengan AI. Okay. Nak masuk City ke? City sekarang tengah form ni. Abang Foden lah. tiba-tiba. Tak, aku nak tanya. Korang siapa tengok game City? Aku tak tengok dah Aku nak tahu role Foden masih kat belakang lagi ke ataupun sekarang dia dah moving ke depan balik untuk dia boleh score. Tak, dia main center. Dia memang macam CM sikit. CM. Dia bukan like dulu kan dia main wing. Betul tak? Itu yang masa dia banyak gol tu. Sekarang Tapi masa sebelum ni dalam macam season semua kan dan start season awal ni dia macam bawah berat. Dia CM yang ke bawah. Dia banyak tolong bawah. Tapi sekarang lately dia banyak kat depan kot. Dia boleh score, dia boleh support yang attacking sampai dalam kotak penalti. Tu yang dia buatkan tiba-tiba macam every game consistently 2 gol, 1 gol. Apa jadi? Apa? Tak tahu lah. Apa yang bezanya? Tak, sekarang ni kan kalau dia support bawah, dia tak boleh supply attacking punya threat. So sebab dia terlalu, kalau tengok game City yang awal ni season, dia memang duduk bawah, agak bawah. Dia sampai defend je line. Banyak turun lah. Banyak je. Sekarang ni macam kalau kau turun jauh ni, macam mana kau boleh gol? Dia nak main World Cup. Satu benda lagi is apa ni Ryan Cherki. Ryan Cherki ada kat situ. Sekarang ni Ryan Cherki yang dia punya assist. Dia punya assist tu itulah baru betul Rabona. Bruno Fernandes. Rabona yang terus assist bukannya Rabona yang macam just passing je. Asal bola pergi tapi aku rasa sebab Ryan Cherki ni dia dah dapat dia ambil role siapa ni? Foden ni. Maknanya dia ambil yang attacking yang betul-betul CAM tu, yang central attacking. Tapi hari tu Cherki start ke dia sub? So ada banyak kali sub, jarang start tu Cherki. Aku rasa lately dia ada yang start 1-2 lah kot. Sebab yang macam to be fair sebelum ni Foden punya position banyak diambil alih oleh Reinders sendiri. So aku rasa Reinders dia tak berjaya orang kata menepati orang kata meet expectation Pep tu. Tak perform lah. Maksudnya dia ada goalnya tapi macam orang nak compare dia dengan De Bruyne tu. Tapi dia tak dapat. Tapi kalau tengok apa gameplay jauh gila, tak sama langsung. Tapi okay. Ni aku main football manager dulu lah. Kalau dalam satu season aku akan hampir tengah season aku akan tukar taktik. Sebab apa scout akan tahu yang bahawa aku main taktik ni kan. Kalau kita hantar scout next opponent dia akan bagi tahu kita last game main macam mana semua kan. So diorang akan predict macam aku tak pernah dengar scout aku kebiasaan. Itu penting weh. Aku tak dengar macam itu penting weh. Kalau striker I'm main the boss kan. Macam ini AI sangat ni tak tahu. Tapi kan okay dari situ aku rasa kan sebelum ni kan dia main Reinders semua kan. Cherki tak main. Sekarang disimpan. So aku dapat dia tukar Foden tiba-tiba kat depan balik tak. Haaland tiba-tiba tak gol. Tacticalnya berubah macam 100% lah bagi aku. Dia ubah langsung. So the whole team yang akan lawan Man City dia akan terkejut macam dia kenapa tak sama. Di saat orang dah start baca macam ini it's all about Haaland. Pep tak ada. Tukar. Inilah Roulette bijak Pep ni. Inilah pengalaman dia ni. Pengalaman kan. Betul lah tu. Dia macam tahu bila nak tukar. Bila nak switch. Dia dah boleh tulis. Dia main FM tu. How to win Premier League kan. Play FM. Tapi itu bagi aku macam unexpected lah. Tiba-tiba tu lah Haaland dah start jarang gol. Dia maybe dia gol. Dia main. Dia dah boleh drop FPL lah kot. Belum lagi. Bila drop mesti dia score kan. Betul. Dia 15 game 15 gol kan. So far dalam Liga.
Still one jauh sangat. Terror game lah. Terror. Tapi Aku still think kan, dorang the best team bila Rodri ada tau. Aku still Betul. aku rate Rodri tu. Aku pun sangat setuju lah. And then aku ada feeling yang dia memang dah plan berawal. Okay, kita simpan Rodri untuk last 10 games. Maybe lah. Macam tu nak push ni yang last kan. Betul. Yeah. Aku rasa boleh jadi kan. Ada zaman masa Gundogan. Gundogan. Masa dia kan banyak menang league kan. Satu season tu Gundogan dia macam main towards the end pasal the earlier season dia banyak injured. Betul. Lepas tu dia main towards the end lah macam push Champions League punya ni. FA Cup yang dia score final kalau MU tu. Gila. So mungkin lah tapi betul lah. Yang sekarang ni sebenarnya Man City dia tengah belajar main without Rodri lah. And they are sebenarnya doing very good sebenarnya. So inilah balik kepada video Rowan Atkinson tadi, Mr Bean tadi lah. Dia macam dah relax Tenang kan. Tenang is good. Arsenal yang Arteta yang nak kena lompat tinggi, kena panjat bukit, kena bersilat sikit. Jadi Arteta pun growing up lah. Actually Arteta to be fair tahun ni dia memang tak ada sangat macam benda-benda yang cringe tu. Dia aku rasa dah grow Dia up fokus sikit. juga. Dia fokus juga. Arsenal should be happy with that lah. Betul. Tapi December ni dia ada satu period tu. Aku seminggu lepas next week kot dia ada cuti seminggu. Oh. Dia selalunya dia orang akan bawa pergi Dubai. Cuti. buat camp. Ni apa half season. Half season punya season camp lah. punya ni. Pasal nak lari daripada winter Sama kan. Bayern pun macam tu juga. Ramai. Semua akan pergi Dubai. Qatar. Sebab sponsor. Qatar Airways. Bayern Qatar Airways. Lepas tu yang selalunya lepas break tu lah yang macam balik. We'll see. Setahu aku kalau winter bulan Januari lagi sejuk dengan Februari. Yalah. So situ yang tu lagi test sebenarnya. Yeah. Bagi tengok. Minus sleep Minus sleep lah. Tapi itulah macam aku boleh rumuskan yang sebenarnya dia orang kena bounce back balik lah cepat. Betul. Jangan jadi Liverpool. Baru nak jangan jadi Liverpool. Siap bodoh. Tak mesti. Benda tak menarik. Tarik sederhana. Segway yang sangat menarik. Kita masuk terus cerita Liverpool. Inilah ya. Selamat datang ke podcast hari ni Lego. Boleh skip lah tadi kau. Hari kita skip ke minit ke berapa ni? Selamat datang ke episod terbaru Lego FC. Special episode. Cakap pasal satu benda. Okay, sebelum tu aku nak mengambil kesempatan untuk mengumumkan yang sebenarnya Lego FC sekarang ada slot iklan. Untuk masa yang terhad ni kami nak bagi diskaun 50% kepada semua ad spot. Memang terbaiklah untuk brand korang nak reach audience bola yang aktif, loyal dan suka banter pasal IPL macam kita orang ni. Okay? So untuk brand-brand kat luar sana, kalau berminat atau nak tahu lebih lanjut, email kami di legofc.official@gmail.com atau korang boleh DM kita orang kat Instagram. Yeah. Alright? Easy. Okay. Aku dah ambil dah ni. Topic of the week. Last. Of the week. Aku Minum ambil air lo. Sembang kacip. Sembang kacip. Okay. Liverpool midweek dengan weekend game tak menang. Dua-dua seri. Right? Salah tak main. Salah bising. Jamie Carragher Bantai balik. Ini semua drama ni, apa benda ni? Aku sebenarnya taklah expect dia kan kita nak sembang pasal aku cakap unpopular opinion yang ada masalah dalaman kan. Aku tak expect sampai secepat ni. Dia punya macam Dia drop the bomb. Ala-ala CR juga sebenarnya. CR. So bila punya dia Piers Morgan. So bila dia buat benda ni, dah lah dia interview yang sebelum naik bas kan. Benda tu kan. Aku rasa macam dia ni dah tahu consequences dia untuk dia cakap semua ni. So aku tengok jugalah tengok reaction orang juga semua kan. Aku rasa benda tu agak childish lah. Apa yang dia buat tu. Sebab kau baru 3 game tak main, despite bukannya kau form sangat pun. Yes. Selogiknya kan. So kalau nak compare dengan orang yang lain macam Robertson yang tempat dia siap orang replace juga. Sama lah case lah. Kira kononnya orang kata beli striker ramai, so salah punya tempat boleh kena replace. Robertson pun sama sebab ada Kerkes. Tapi Robertson at least dia show something yang dia prove a point yang dia bila dalam game dia buat something. Salah
Tak ada benda tu. So kalau kau rasa dia legend. Betul dia legend, tapi apa benda yang aku boleh cakap sekarang, season ni bukan legend lah. Dia bukan play macam legend. So dia cakap, aku tak di-appreciate macam semua benda. Nangis tak? Masa tak nangis? Nangis lah. Mana ada nangis? Ada sikit. Ada sikit. Aduh, itu sumpah. Macam Anas cakap sampai nangis-nangis, aku tengok video balik tak ada pun. Aku cakap, dia nangis lah. Dia tak nangis lah. Tak ada. Apa dia cakap tu semua macam, tu semua babi. Buat rumah. Tak ada, tak nangis tu. Orang belakang pun pegang tisu juga kan. Tak nangis. Tak ada. Tak emosional pun. Bila kau dengar balik macam, ni macam kau belagak tu sebenarnya. Macam plan Dia dah plan nak tunjuk kau memang terror. Tapi aku yakin lepas dia cakap tu, dia tak nak sesuatu berlaku kat klub. Dia nak sesuatu berlaku kat dia. So dia even cakap, mungkin lepas AFCON ni aku tak ada dah. Aku tak tahu apa akan berlaku dekat klub. Tak tahu, aku dah main kat klub lain. Dia siap cakap benda tu. Arab lah cerita dia. Arab dah ada interest lah. Al-Ittihad. Dah show interest. Aku rasa okey lah benda tu kan. Tapi kalau untuk dia cakap dia macam rasa macam cenik ke throw under the bus semua kan. Drama create drama kan. Bagi aku macam tak masuk akal langsung lah. Kau legend betul sebab last season betul kau power lah dia. Last season. Season ni tak nampak dia macam kau main player macam player muda umur 18 tahun tak tahu nak main apa. Dia tak deliver apa yang orang expect. As a legend. Dia tak bawa benda momentum tu. Selalu dia bawa. Betul. Selalu dia bawa. Kan kita tahu every season dia kat IPL tu 20 gol tu memang benda dia. Itu yang aku pelik tu, macam dalam keadaan yang form dia tengah macam tu, dia tak boleh faham kenapa dia di drop. Expectation tinggi semua kan. And that, tapi just nak jadi apa devil's advocate lah kan. Mungkin juga slot yang tak betul-betul communicate dengan dia. Macam tak beritahu apa plan dia. Macam mungkin dia terasa macam, sebab dia cakap dalam interview tu macam aku tak pernah rasa relationship dengan slot. Macam mungkin slot tak cakap kenapa kau di bench ke, pasal aku rasa player macam tu, of course you're not bigger than the club. Tapi macam aku rasa player yang ada status legend ataupun very influential dalam team tu, kalau kau nak drop dia memang kau kena ada meeting lah dengan dia kan. Mungkin itu yang tak berlaku tu. Mungkin aku faham juga slot mungkin dia kena ingat slot bukan Klopp. Klopp adalah seorang manager yang sangat dekat dengan player. People's person. Betul. Dia apa-apa dia tahu, dia ambil tahu yang setiap orang punya personality. Tapi slot aku tak nampak dia tu. Aku rasa dia memang pasal kerja je. Dia tak pernah ambil tahu kau ada masalah apa ke apa semua. Dia memang familiar sangat. Botak dengan Dutch ni familiar sangat. Deja vu. Familiar sangat. Janganlah. That's why aku relate macam Cristiano Ronaldo punya case lah. Basically macam bila dia macam lebih kurang sama je. Macam cuma apa ni Mo Salah nak acah-acah dia macam Cristiano Ronaldo tak sorry to say lah. Dia is a good player tapi is not a legend yang macam kau gila power sampai tak Messi dengan Ronaldo kan tak. Tapi aku cakap tu benda macam this is typical Dutch me effect lah. Dutch apa macam apa ni Arne Slot ni dia memang dia fikir pasal diri dia, fikir pasal dia punya team. And then sekarang ni dia dah tahu okay, tanpa this player legend ni aku boleh aku boleh survive. So sekarang ni bagi aku Mo Salah macam tak berhati lah. Betul. Dia rasa benda tu bukan ada di Liverpool. Arne Slot aku sorry aku rasa Slot is not ada di Liverpool. Cara dia spending semua is either dia macam kena influence by other people ke dalam club tu, tapi kau dah sekarang benda dah lepas, kau dah spend the money and then inilah cara kau main and then kantoi main tak best, Liverpool tengah banyak kalah. So macam aku rasa satu benda yang pasal kenapa Salah tak cakap pun sebab aku rasa dia simpan macam simpan je momen ni kan, macam okay aku dah tahu macam-macam lah ni kan. So sekarang ni aku bagi and then memang sebenarnya dia nak apa, yelah dia nak orang blame Slot lah basically. Dia nak orang tahu macam okay Slot ni tak fit sebenarnya apa Liverpool punya ni. And then aku rasa dia memang go against Klopp juga. Sebab kalau kau perasan dia memang dia Slot? Salah. Kalau kau rasa Salah dia vokal dengan Klopp. Banyak evidence yang masa Klopp punya last season tu dia kalau gaduh dia gaduh. Betul. So aku rasa dia ni macam rasa yang macam okay, kalau kau dengar cakap aku apa ni Liverpool boleh pergi jauh bro. That's why aku cakap dalam WhatsApp group dia ni macam manager tu. Dia so cara dia dia cakap power struggle lah ni. Dia macam nak
influence daripada dia. Tapi yang akan menang slot. Dalam situation ni yang akan menang slot. Pasal whole team. dia tak perform satu. Oh iyalah. Lepas tu macam sebenarnya dia membuatkan slot punya kerja lagi senang. Dah settle lah, buang. Get rid in January. Saya rasa dia punya mission is not even that. Dia tak kisah pun yang game, sebab apa yang dia nak prove lagi? Dia dah menang semua benda. Yalah. Dia dah menang semua benda dengan Liverpool. Dia dia tak perform ni kan. Cuma rasa dia macam dia tak payah nak prove that point tau. Dia macam dah cakap macam sekarang ni aku rasa this is what problem. Dia betul, aku rasa sebenarnya dia betul-betul sayang Liverpool. Betul lah. Betul-betul sayang Liverpool. Dia cuma dia nak rasa yang sebenarnya player yang dia macam Roy Keane punya karakter ke tau. Dia nak cakap Man U punya players bukan Ferguson. Dia cakap Man U punya players yang menangkan kau trophies ni. So dia bila dah kena jual punya player-player, dia rasa macam apa hal ni kan? Kenapa kau tak dengar cakap aku? Aku tak, ini semua aku punya assumption lah. Aku rasa ada betul itu. Aku pun ada rasa macam teori sebenarnya dia speak for the teammates. Sebab dia paling influential kan. Dia mungkin dia cakap tak apa, I'll take for the team lah. Tapi aku nampak ada player macam against dia punya mentality. Siapa? Szoboszlai tu antara orang yang dia cakap tau. Dia cakap apa benda yang dekat dressing room tak patut kita bagi tu kat luar. Dia cakap dalam interview. So kita play je the game onto the next game, kita fokus. Dia mesti ada camp ni dekat dalam tu. Betul. Dia mesti ada camp Van Dijk. Van Dijk mesti pro slotnya. Tapi aku tak tahu. Betul. Captain. Siapa yang dia cakap, siapa yang nak dia out of the club? Yang dia cakap dalam interview tu. Ya, someone wanted me out of the club. Siapa kau cakap? Aku suka slot. Aku rasa bukan slot. Aku rasa player. Aku yakin player. Player? Memang player. So aku dapat rasa contoh kan, a new kid yang datang masuk confirm geng-geng Van Dijk, geng-geng Dutch ni. So yang salah ni geng-geng orang lama ni, yang dia antara orang-orang yang dia yang backup 9 orang yang kena keluar ni. Yang masa kena jual ni, yang tak setuju dengan apa benda yang tengah berlaku. So apa yang Antunes semua kan. Camp Dutch ni kan dia dengan coach baru semua pun Dutch. So aku rasa dia create Broncos asabiah ni. Broncos tu. Yalah, dekat atas kepala-kepala Dutch tu adalah slot. Yalah. Slot lah sebenarnya dia Slot yang nak keluar ni. Dia macam ni, aku nampak macam ni sebab dia orang spend banyak. Ni semua slot punya signing kan. Words lah, Cash, Frimpong, Isak, semua ni player words. Player slot. Lepas tu dia macam aku nak kena mainkan team ni. And now dia sedar macam sebenarnya without Salah aku boleh orang boleh main. Side quest sekejap. Kau harap Man U sign Frimpong tu sebab dia tak guna kan. Dia tak guna right wing. Mungkin juga. Januari kalau sign dia kan. Man U perlukan right wing tu. Kau janganlah busuk sangat sampai nak. Mana boleh. Aku suka Frimpong. Kau fikir Frimpong nak keluar daripada Liverpool yang main Champions League pergi ke Man U buat benda. Tapi tak main. Kalau dia dapat main macam kalau dia nak main World Cup kan. Maybe lah. Aku harap lah. Sorry. Baik kau. Nak bagi down again. So bagi aku itulah dia punya kesimpulan is slot versus Salah sekarang ni. And slot dia dah spend tau. Dia dah buat club spend. Betul. Banyak. So macam ini player aku. Tapi aku ada satu player yang 350,000 yang aku tak perlu pun. Dia bagi tu club lah. Ni dia bagi tu club. Aku tak perlukan player ni. Walaupun dia legend, aku tak perlukan dia ni. Dan dia would be good in Saudi Pro League. Kalau kita get rid dia, kita ada 350,000 lebih untuk bawa dua player ni. Tapi aku rasa kan benda ni, plan ni aku rasa dah masuk masa sebelum Klopp retire, masih dia dah nak sign. So what's your plan? So dia cakap first get rid of Salah. Maybe this is the plan how untuk kita replace Salah. So this is it. Masukkan words. Tapi dia orang mungkin expect this kind of drama akan ada. So sebab dia dah buat banyak kali Salah dah banyak kali benda ni. Tapi yang tak best ni macam yelah Salah pilih jalan mengutuk Liverpool lah. Betul lah. Tapi dengan performance yang macam ni tak patut. Betul lah. Mungkin Salah dia kat situ lah. Salah lah. Tapi aku still berpegang pada apa aku cakap tadi. Dia tak perlu perform pun. Oh yalah. Dia tak perlu perform pun. Dia dah prove semua benda. So macam in order dia nak buat benda ni sebenarnya basically dia sebenarnya nak cakap macam is either me or Slot. Keluarlah. Mana kau nak ni. Macam awet lah. Kau pilih siapa? KLCC ke aku? And then aku believe memang Liverpool fans akan pilih Slot lah.
buat apa dia nak pilih Salah sebab Dia slot bukan, is managed. dia bukan keputusan fans kan? Keputusan Board. FSG. Kau kena fikir siapa, board akan pilih siapa di antara Salah dengan Kalau aku buat slot. dua-dua aku Tapi Eh, aku tak rasa boleh. dalam Aku ni get rid bot of. Serious. Kalau Bot based akan on yang macam slot. as discussed tu kan, slot kata dia punya 5 tahun dia, bot akan pilih slot. Yalah, ya. Itu dah And slot boleh dijanjikan. cakap macam aku dah menang kot league last season. Aku cuma kena buang satu mamat ni je. Mamat yelah, itu je yelah. problem aku. Tapi kan, okay, Buat akan cakap macam okay, senang sebenarnya kita ada kawan-kawan dekat Saudi yang boleh beli mamat ni. Iya, dia akan habis kat situ. Main kat Egypt Dia mesti contact balik Firmino dengan Mane call balik, try kau convince Salah untuk keluar. Dah, join us. masuk venue. Fabinho kan. Pasal menu lagi share cerita. Sebab member tapi buat apa masuk venue tak tak logik. Tak logik. Dia bitter Bitter masuk venue kau Betul aja. sakit hati dengan Liverpool. terus jadi most hated person lah. Macam Figo dulu. Tu barai. Macam Van Persie. Ya. Tak adalah, tak perlu pun. Dia sampai kita tak cakap lagi. Dia sampai yang the next game lawan Inter Milan ni dia kena drop tau. Kena drop. Tak Salah. confirm lah. Tak pergi naik flight pun. Memang betul bergaduh lah ni. Memang confirm. Macam aku cakap dengan adik tadi, dia macam kira kalau kau kat sekolah dulu ada rombongan, kita cikgu cakap macam kau tak boleh ikut. Tapi aku kan nak takutkan, I mean fans Liverpool ke apa lah. Tapi bila aku tengok comparison kepada Ten Hag dengan Cristiano Ronaldo, ending slot memang tak, it's not gonna be good. So cerita dia ending dia akan Kecuali sorry apa? tak, Salah akan pergi ke Saudi. So masa tu Cristiano pergi ke Saudi. So apa jadi? Ten Hag kena sack. Kena sack. Apa ni next season? So dia kena sack sebab tak form. Dah sebab tak form lah. Tapi okay, beza dia mungkin sebab slot menang league lah. Macam Ten Hag menang FA Cup ke. So macam itu je lah beza dia. Tapi the effect tu, aku rasa it's not Liverpool. Aku still rasa slot bukan Liverpool. DNA dia bukan Liverpool. Dia adalah Ajax, Barcelona, all these Dutch punya things lah. Tapi kan, aku tak boleh salahkan slot kalau macam tu. Kalau DNA dia macam tu lah. Kita tak boleh ubah DNA seseorang tu. Contoh, Rafa Benitez masuk Liverpool. Dia tukar. Klopp masuk Liverpool awal, tukar 100%. So slot, dia tak ada peluang lagi nak tukar. So bagilah dia chance kot. Mungkin. Walaupun aku benci dengan apa benda yang tengah berlaku sekarang. Despite, aku tak suka kalau benda contoh macam Klopp masuk tak ada drama pun. Masa dekat dalam club macam dia nak jual Coutinho, dia jual lah. Orang marah tapi jual je lah kan. Januari ni macam kau cakap tadi, Januari ni akan jadi chaotic. Pasal Liverpool pun akan chaos ni. Dia kena buat decision ni. Sama ada dia nak carry on dengan Salah yang tak happy for the rest of the season, akan kacau dia punya buang harmony, ataupun get rid of the cancer in January. Yalah. Actually bila dia dah tak main Salah tu yang ada result sikit kan. Betul. Tak kalah. Dia tak kalah. Tak kalah. Tu je. Betul. Dan lepas tu sebelum tu yang Liverpool kalah semua tu, Salah main. Betul pula tu. Dia kena continue lah. So adalah alasan. Alasan dia kan. Dia drop. So Salah ni aku rasa itulah silap langkah sikit lah. But in any case, aku rasa macam semua ni adalah wayang. Yang diorang dah tahu dah apa ending. Salah just macam okay lah, memang kalau aku nak keluar Saudi ni memang aku kena buat drama sikit lah. Yalah. Nak kena tak basically nak macam terminate the contract tu, kira mutually betul-betul terminate. drama lah bagi yang Entah lawyer dia yang suruh macam Salah kau Boleh jadi. Saya tak surprise asal Piers Morgan tak contact dia. Buat dia tak interview care terus. kot. Dia tak suka Dia dia kan? Arsenal kot. Kan? Oh ya, Piers Morgan Arsenal lah. So macam Okay. Itu saja. Ada apa lagi ke nak disebutkan? Okay, aku rasa Liverpool kena prove something without Salah. Betul. Januari ni lah time AFCON. Betul. Dan kalau dia dapat proof ni, Settle. memang orang akan lupakan Salah. Betul. Salah will be Orang akan thank you lah. Thank Tapi him lah. it's a good time, memang dia kena keluar. Keluar dalam keadaan yang bermaruah. Tapi bagi dia Dah tak ada maruah dah, betul. Bodoh Sebenarnya lah. Dia sayang. Nunes keluar dengan maruah. Dia keluar As a champion. As a champion. Ni dia keluar, dia sembang. Sayang lah. Dan lawaknya nanti jangan, aku tak terkejut kalau next game kalau kalah lagi apa kan, players akan cakap lagi benda-benda Cakap ni. lagi sebelum ni, Tak best lah. So dia akan buat drama tu Yalah. lagi. Alah. Dia kena jadi responsible sikit lah kalau dia sayang Liverpool lah kan. Dia tahu dia buat benda macam ni macam akan memburukkan lagi keadaan tu. Betul. Players affected tu. Memang lah. Confirm. Dressing room tu. Ni Zizak masuk dressing room kan, kalau macam training apa kan, tak ada orang lepak dia.
Takut. Semua takut. Macam takut. Tak, Kau ni tapi geng aku salah. Aku tengok video training dia ada gelak-gelak dengan Sobos Live. Dengan youth team aja dia. Tak, sekali ni sebenarnya ini drama yang dah plan kan. Macam aku memang tak boleh dah perform dalam team ni. Aku buat chaos sikit dengan aku nak keluar, aku buat kecoh sikit. Waktu korang menang lah lepas ni. Mungkin. Dalam kali salah jadi hero tapi dia sacrifice tu. Maybe ni part of the ni Netflix mungkin dah ada nak ada plot. Nak buat plot. Taklah Amazon Prime lah, Amazon Prime sekarang atas lagi. Prime. At the end of the season dia flashback kan. Sebenarnya time tu apa jadi. Silap dia tu ada dari itu dah plan lah punya. Dalam episod 10. Kardashian kamera kejap. Alah geram. Last episode dia jumpa slot dekat mana-mana, dekat desert mana-mana kan. Jumpa slot dengan Salahan. Okay, thank you man. Alah. Thank you for what you did. Thank you for what you did. Tak mungkin. Kat Dubai. Dubai. Okay, midweek game kita ada Champions League. Inter dengan Liverpool ni wajib menang. Inter Liverpool lah. Inter menang. Inter menang. Liverpool menang. Sebab tak ada salah. Oh, mungkin lah. Aku baru nak pakai baju Inter hari ni patutnya. Tapi tiba aku rasa macam aku terlalu pakai baju Bayern, lama tak pakai baju Bayern. Special edition. Inter Chivu yang kot manage. Kivu kan manage. Christian Kivu. Siapa? Inter punya manager. Zagi. Mungkin Kivu lah. Kivu rasa Kivu. Christian Kivu. Kivu tu kalau aku main manager aku akan pakai dia. Aku tak tahu, aku ada fetish dengan player Romania. Dulu ada yang boleh ambil free kick. Kivu, Radoy. Lepas tu ada Radoy. Banyak ada striker Ciprian Andre Marika. Florin Radusiu. Radusiu. Kau main masa main Roma kau main 3 back Kivu on the left lah. Tak, Inter. Oh Inter. Actually dia AC Milan. Before that Roma kan Dia Roma sekejap. Roma sekejap. Tapi masa Inter lama. Dia zaman dia pakai apa? Pakai emas tu. Time mana Champions Cup kan? Kivu Cordoba. Dia zaman aku nak pakai baju Zanetti tau tadi. Ni siapa yang kanan? Uruguay center back tu. Montella. Montero. Montero bukan Juventus. Siapa ah? Oi. Dia ada left back Ivan Cordoba. Colombia. Tak left back yang pandai ambil free kick juga. Biasa. Kivu lah. Tak lagi seorang. Maicon. Dia main Inter juga. Italian ke? Dia Grosso lepas tu. Grosso main dia. Fabio Grosso lepas Euro. Grosso tu pun favourite player kat tu. Sebelum Kivu. Ada seorang lagi. Left. Left back yang dia Cambiaso. dia famous dengan free kick dia. Recoba. Dia left footed. Mihailovic. Ni dia boleh dia winger. Dia pernah hat-trick free kick satu game. Sinisa Mihailovic. Kau tahu Inter tu dia punyalah influential masa kita orang main PES dulu. Dia punya game developer memang peminat Inter tau. So memang Inter punya yang squad yang ada Ronaldo, Ibrahimovic, Adriano tu dia maxkan stats dia orang semua. Adriano punya shooting tu mampu. Adriano tak boleh save. 99. Shoot power sampai 9. Bafemi Martin 99. Speed and pace duduk 9. Teruk betul. Tapi sebenarnya Inter punya team sentiasa menarik lah. Sentiasa menarik. Keeper Toldo. Oh ya tu. Toldo favorite aku dulu. Adik Fiorentina. Fiorentina. So Toldo ni dia cerita dia. Dulu dia adalah play outfield. Oh ya ke? Dia defender. Dia defender. Oh defender. Sampai satu hari tu keeper dia kena dekat merah, dia jadi keeper. Terus jadi Dia power. Terror je. Nak genam tinggi. Dejan Stankovic boleh score dari tengah semua. Gila kot. Itu zaman Yugoslavia lagi nama. Yalah. Belum tukar lagi Croatia semua Serbia. Tapi sekarang ni apa ada Laturo itu power. Ni Turam. Barella. Apa yang Holland player Dumfries. Super power Denzel. Keeper lagi ya. Keeper yang pendek main Bayern kejap siapa? Ni Cook Miners. Bukan. Soma. Ya, betul. Cook Miners main dengan ni. Soma tu berapa? 40 dia. Belum 30 lah, 34, 30. Siapa tak tahu. Cook Miners Dutch tahu tapi dia main Inter tak tahu. Aku rasa macam Inter. Tapi Inter ada ni yang player midfield tua semua tu, Shalanolu,
Mkhitaryan. Macam tu tua. Itu yang paling aku Mkhitaryan ni. kagum tu. Boleh main Mkhitaryan sampai sekarang tu. Tak, tua-tua calon semua tu dah tua. Ya, Tak, padahal dulu macam dah kena buang dengan MU, kena buang dengan Arsenal. Tak, aku Roma boleh buat cek makan dekat Inter. That's why awal-awal aku fikir macam sebenarnya Salah kalau dia nak main bola yang macam Liga Itali. main Itali. Sebenarnya dia Tu game play Itali, boleh betul? masuk Itali. Dia pernah main pun Itali. Evra pernah cakap dia macam dia pergi masa daripada Man U ke Juventus. Dia cakap memang gameplay lain, semua tactical. Dia bukan pasal macam kejar apa kena lari. Yalah. Even Balotelli punya recent interview dia cakap benda sama. Dia cakap bila masuk Italian League memang kau relax sikit. Dia macam kau boleh tenang, kau boleh macam tak payah nak sprint every time. Semua benda kau boleh fikir tactical. Main Liga tu senang lah. Apa dia? Nampak tak best lah main Liga tu senang lah. Tapi to be fair, aku pernah dengar cerita yang pasal orang cakap perbezaan Italinya Liga, Spainnya Liga dengan EPL. Dan dia kata kalau Suarez masuk dekat Liga Spain, defender dia lagi rapat. Dia lagi laju. Defender laju. Tapi betul. dia tak commit. Tak komit betul. Macam Itali yang korang cakap ni baru aku faham. Oh betul juga. Itali dia lagi tunggu. Tunggu je. Payahlah masuk. Betul lah. Lagi elok untuk Salah main sana. Aku Tapi rasa salah, dia sekarang ni keputusan dia bukanlah footballing reason dah. At that age dia dah fikir macam aku nak ketenangan. tapi sebenarnya pucuk pangkalnya apa sebenarnya intention Salah kau rasa? Apa sebenarnya dia nak? Apa lagi dia nak? Dia dah menang semua benda. Apa lagi dia nak sebenarnya? Tak, dia nak tunjuk yang bahawa dia yang buatkan klub terror. Aku rasa dia ada ego tu. Ada ego pride dia. Sebab last season dia semua benda lah dia menang. Dia memang Itu yang atas lah. itu yang Carragher cakap macam kau kantoi dekat Chelsea, lepas tu kau tak pernah menang AFCON. Carragher balas balik benda tu. Tak, dia confirm ada beef dengan Mane tu. Dia mesti sakit hati dengan Mane. Mane menang lawan dengan Salah punya team masa AFCON sebelum ni. Senegal kan menang. So time tu kan final dua-dua. Final. Final penalti Apa? Senegal menang dengan Egypt. Dengan Egypt. Sebab tu dia orang masa dia balik dia tak celebrate. Dia tak celebrate sebab dia Mane respect Salah ataupun the team respect Salah. Takut dia terasa. Tapi aku rasa the whole team tahu Salah ni memang cry baby sikit. Ayolah ya. Dia sensitif. Macam Benda sikit je. Macam apa? Macam Messi. Macam Messi. Messi juga kena. Ya, sebab dia punya komen yang macam I deserve my time to play. Macam itu Rooney dengan Scholes dengan Giggs pun tak cakap benda tu. Primadonna. Dia tu primadonna, right word. Betul. Primadonna. Tapi itulah. Tonton meringit je. Salah. Orang Islam kita tu. Tu aja dia akan balik ke ni lah Mekah lah. Dia akan balik ke tanah. Kita doakan dia. Itu je aku nampak dia punya perjalanan hidup dia sekarang, dia akan jadi king dekat sana. Betul lah. Betul. For the people. Tiap Jumaat malam macam Kaabah tu dia reserve untuk Salah je kan. Jangan macam tu. Dia aku rasa dia boleh dapat akses yang macam Akses yang lebih kan. VIP. Betul tak? Dia naikkan dia menyatukan ni kot. Dia jumpa Pogba situ lah. Jumpa Pogba. Assalamualaikum brother. Tak Sane kan dia punya. Mana? Aduh. Okay, terima kasih kerana menonton dekat sini. Jangan lupa untuk tonton kita orang punya prediction episode hari Jumaat. Dan sekali lagi, untuk semua brand-brand kat luar sana, jangan lupa email legofc.official@gmail.com ataupun DM kita orang kat Instagram pasal kita orang ada buka spot iklan di Lego FC dan ada diskaun 50% untuk bulan ni saja. Let's go. Okay? Why not? Macam mana buat yang kalau tu cuk Afundi kau kena buat. Bodoh. 3229 tu. 3229 Kau ingat lagi? Betul. Sama. 3229. SMS. Pulang kat rumah time tu. Okay, top up tu. Top up. Okay, let's go.